Okey, Vika nak tunjuk apa perbezaan Vios G dengan Vios HEV. Ni yang G spec, ni yang HEV. First, horsepower dia. Kalau untuk G spec 106 PS, untuk hybrid compare dengan power elektrik ada 111 PS. Untuk depan ni, design color dia ada beza. G dia punya fan gear warna hitam, layout pun warna hitam. Untuk hybrid, fan gear dia warna grey, layout dia pun warna grey. Dari segi tepi, door trim ni dia warna chrome, brake warna dark chrome. G-Spec, sport rim dia 17, tayar dia 205/50. Untuk yang hybrid, sport rim dia 16, tayar saiz dia 195/60. Segi belakang, spoiler G-Spec warna hitam, tengah-tengah ni warna hitam, bawah punya layout semua warna hitam. Untuk yang hybrid, spoiler dia ikut body color, tengah sini warna grey, bawah layout dia pun warna grey. Dari segi dalam, yang banyak beza tu gearbox. Untuk G, dia pakai CVT 7 speed, so dia ada pedal shift dekat sini. Untuk hybrid, gearbox dia pakai eCVT, so dia tak ada gear manual, jadinya dia tak ada pedal shift dekat sini. Player untuk G-Spec dia 9 inci. Player untuk hybrid ada 10.1 inci, lagi besar. Untuk G-Spec dia ada 3 drive mode, ada normal, power dengan eco. Untuk hybrid dia ada 4 drive mode, dia ada normal, power, eco dengan satu lagi EV mode. Untuk G-Spec dia ada ambient light dekat tengah-tengah sini sahaja, yang boleh tukar color 64 color dekat sini. Untuk hybrid dia ada ambient light dekat bawah sini dengan atas dashboard sini. So dia pun ada 64 color boleh tukar. Last kali yang paling besar bezanya fuel consumption. Kalau untuk G-Spec 1 liter dia boleh jalan 16.7 km. Tapi kalau untuk hybrid 1 liter dia boleh jalan 27.7 km. Hybrid tu lagi jimat minyak. Dan tangki minyak dia pun ada beza. Kalau G ada 40 liter, hybrid ada 36 liter. Sebab hybrid dia jimat minyak, tak perlu nak tangki besar-besar. Untuk color pun ada beza juga. Untuk Vios G dia ada 5 color pilihan. Putih, silver, hitam, merah dengan biru. Kalau hybrid, dia pun 5 juga, tapi dia tak ada warna biru tu. Dia ganti kepada celestic grey. Okey, untuk sesiapa yang tengah cari sebuah kereta yang sedan, lepas tu sangat jimat minyak dan bawa long distance pun sedap, comfort, mampu milik untuk bulanan, memang korang kena ambil Vios ni. Dan dia ada safety features yang banyak. Sekarang ni Viko ada ready stock untuk Vios. So sesiapa yang berminat tu terus WhatsApp Viko, ataupun ada apa yang nak tahu lagi, boleh komen je dekat bawah, nanti Viko jawabkan. Nak semak kelayakan loan secara percuma, Rojo Viko sahaja sedia membantu dapatkan kereta idaman. Bye.